Satu masjid di Gua Musang ni dikatakan 90% dibina daripada buluh. Masjid ni apa buat main Jumaat? Tak ada. Oh, tak. Dia masjid Macam Sembah. Jumaat sana. Oh, sana kan boleh buka masjid karya lah sini. Tak sini tak sini kan. Ini je. 24 jam lah buka. Hmm. Kalau macam masjid RNR lah. Masjid ni terletak di tepi jalan utama Gua Musang, Kuala Kerai dan menjadi tumpuan utama orang musafir dan pelancong untuk singgah di sini. Kerusi-kerusi yang berasaskan kayu juga disediakan di masjid ini untuk kemudahan para pelancong dan orang yang bermusafir singgah ke masjid ini. Hari ini aku berkesempatan singgah sembahyang subuh di masjid yang unik ni. Boleh dikatakan 90% seni bina masjid ni dibina daripada buluh dan juga anyaman-anyaman yang juga dibuat daripada buluh. Jadi kalau hampa datang ke Gua Musang, masjid ni adalah destinasi yang wajib hampa singgah.